satu bong putri sejinjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manusia ada dapat dilawan, anak dan dewa turun kayangan. Kisah sejinjang, asal berkawan jadi musuhan. Kini tok tinggal jadi kenangan, pakai ingatan sepanjang zaman. Adalah, manalah sejinjang ni? Dari tadi tak nampak sejinjang ni. Serapi pun tak nampak batang hidung. Mana diorang pergi ni? Kenapa mereka tiba-tiba menghilangkan diri? Sejinjang, Serapi. Abang ada nampak sejinjang tak? Dek, nampak Serapi? Kami tak nampak diorang pula dari tadi, Santubong. Tak tahu mana diorang pergi. Apa terjadi dekat diorang? Adakah diorang kena culik? Kenapa orang nak culik diorang ni? Wah! Santubong, sejinjang tak kena culik lah. Dramatik betul lah kau ni. Tadi Hamid ada nampak sejinjang lah. Hamid, nampak sejinjang? Betul ke? Betul ke Hamid jumpa sejinjang? Betul. Hamid tak tipu pun. Ya ke? Bila Hamid nampak sejinjang? Hamid jumpa dia semalam. Semalam? Kita orang pergi masuk hutan sama-sama pergi cari kayu api. Lepas tu sejinjang ada buat lawak. Kelakar sangat dia tu. Adakah aku telah salah cakap? Buang masa je aku layan si Hamid ni. Tak boleh jadi ni. Aku kena cari juga sejinjang. Semua benda pun aku kena buat sendiri. Kalau tak ada aku, apa jadi tangan dunia ni? Teruk sangat ke sakit kaki kau tu? Kaki aku tak apa-apa. Terseliur je sikit. Terseliur sikit je kan? Maknanya, kalau aku tak papah kau pun, kau boleh jalan kan? Boleh je kalau jalan pelan-pelan. Kenapa kau tanya? Dah tu, kenapa sampai suruh aku dukung pula ni? Badan dah lah berat. Kena dukung lagi seronok. Dah lah tak reti cakap terima kasih kat aku. Terima kasih ya sejinjang. Kau ni baiklah. Selalu nak tolong aku. Yelah, sama-sama. Tak payahlah nak puji lebih-lebih pula. Kalau aku nak cerita apa yang ada dalam isi hati aku, boleh ke? Isi hati? Ceritalah. Kau nak tahu? Lepas jadi kes sisa Akin tu, baru aku sedar sesuatu. Waktu-waktu susah macam tu, baru kita sedar siapa kawan dan siapa lawan. Baru aku sedar siapa yang sanggup berkorban untuk engkau dan kawan seumur hidup. Jadi aku nak ucapkan terima kasih kat kau sejinjang, sebab kau jadi seorang yang penting dalam hidup aku. Sama-sama Serapi. Kau jalanlah laju sikit. Rasa macam seronok pula, macam naik kuda. Sejinjang! Itu suara Santubong lah sejinjang. Turunkan aku. Sejinjang! Serapi! Korang ke tu? Hei Serapi! Nasib baik dah jumpa korang. Tak adalah risau sangat. Saya risau betul kalau jadi apa-apa dekat kamu Serapi. Sebenarnya kami memang ada masalah tadi dengan Sakin. Kenapa dengan Sakin? Apa-apa pun, saya bersyukurlah. Kamu semua tak apa-apa. Risau betul saya tadi. Jom kita balik, jom. Kaki aku. Au! Kaki Serapi tu kan dia. Aduhlah. Kaki. Maaf Serapi. Saya tak sengaja. Alamak. Tadi kami diserang Sakin. Tapi saya dah
berbincang dengan dia dan dia takkan ganggu kami lagi. Saakin serang Serapi. Tapi kenapa? Alah, benda kecil, tak ada apa pun. Yang penting sekarang ni semua dah selesai. Jomlah kita pulang. Adik, jangan jalan laju sangat. Sakit badan saya ni tau. Alah, ngadalah dia ni. Selepas tiba di kampung, orang kampung terkejut dengan berita mengenai serangan Saakin terhadap Serapi. Sebagai tanda kesyukuran terhadap keselamatan Serapi, mereka mengadakan pesta. Hai orang kampung ni, berpesta je kerja dia orang ni. Mari kita berpesta sampai pensan. Pensan. Nama, aku tak nampak batang hidup si Saakin Mana dia Entah, kenapa kau fikir pasal dia pula? Rindu ke? Rindu gila. Sehari tak jumpa, rasa macam setahun. Ceh. Lala. Hamid, Dama, kamu cerita pasal apa ni? Tak, kita orang cuma pelik tak nampak dia. Ada nampak dia, tak Ulik? Saakin tu siapa Lagi cantik sangat Kak Ulik ni. Tak kenal langsung Saakin. Cantik. Baiklah semua, sebelum apa-apa, saya nak ucapkan terima kasih di atas pesta malam ni. Hari ni saya hampir kehilangan nyawa. Tapi disebabkan berkat Tuhan dan pertolongan seseorang, saya masih boleh berdiri di sini dan berpesta dengan rakyat kampung semua. Jadi, ada seseorang yang saya nak ucapkan terima kasih sangat. Kalau tak ada dia, mungkin saya dah tak ada dah dekat sini. Semua ucapkan terima kasih kepada Sejinjang. 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 Malulah semua orang tepuk tangan. Si Sejinjang dah ingatkan saya tentang apa yang penting di dalam hidup kita. Dah sampai masanya saya memikirkan tentang masa depan saya. Jadi pada malam yang bahagia ini, saya nak buat satu pengumuman yang penting. Dan saya nak berkongsi berita gembira ni dengan semua orang. Berkongsi berita gembira? Masa depan? Pengumuman penting? Nak cerita pasal kahwin ke ni? Adakah dia nak cakap pasal aku? Baiklah orang kampung semua, dah bersedia nak dengar berita gembira? Saya, Putera Serapi, dah bersedia untuk mendirikan rumah tangga dengan pilihan hati saya. Oh yeah! Dan orang tersebut ialah Santubong. Saya? Santubong? Serapi pilih Santubong? Itu ke ni? Macam tak percaya je. Santubong, pergilah ke Serapi. Baiklah. Dipersilakan bakal pengantin saya datang ke depan. Apa? Serapi pilih Santubong? Akak aku sendiri yang akan berkahwin dengan jejaka idaman aku. Tapi kenapa boleh jadi macam ni? Aku lagi penting. Apa aku nak buat ni? Apa kurangnya aku? Kenapa dia tak pilih aku? Kenapa dengan budak Sejinjang tu? Minta-minta tak ada benda buruk akan berlaku. Tak adil. Dunia ni memang tak adil. Aku dah berkorban macam-macam untuk Serapi. Aku hampir kehilangan nyawa untuk selamatkan dia. Tapi apa yang aku dapat? Aku benci kau Serapi. Aku benci kau Santubong. Aku benci. Santubong, kamu ni kenapa? Saya tak sedar hatilah Serapi. Saya rasa macam ada sesuatu buruk yang akan berlaku. Mesti ada benda buruk akan berlaku nanti Serapi. Biasanya gerak hati saya ni betul. Hai, bakal pengantin ni, kamu ni sebenarnya tertekan je. Tak ada benda buruk akan berlaku. Percayalah cakap saya. Saya takkan biarkan apa-apa terjadi pada kamu. Selagi saya ada, kamu akan selamat di sisi saya. Kamu percaya kan cakap saya Santubong? Sekarang dah tenang kan? Kan? Saya nak kamu buat sesuatu. Pelan-pelan pusing kepala dekat orang kampung dan senyum. Diorang semua dah risau tengok kamu sedih tadi. Santubong, kamu tak nak kahwin dengan Serapi ke?
Kamu tolak pinangan dia ke? Orang-orang kampung, bawa tenang. Saya bukan menolak pinangan Serapi. Saya cuma risaukan tentang tempat majlis perkahwinan kami nanti. Yeay! Mari kita mula rancang persediaan untuk perkahwinan Santubong dan Serapi. Yeay! Nasib baik sempat tenangkan diri tadi. Santubong, saya nak tunjuk sesuatu ke awak. Mari. Kita nak pergi mana ni? Tak elok pula kita pergi tinggalkan majlis macam tu je. Tak apa, orang kampung mesti tak perasan punya. Cuba tengok tu. Seronok bukan main orang kampung tu. Kalau macam tu, bolehlah. Kita nak ke mana? Itu rahsia. Hehe. Mari. Awak nak bawa saya pergi mana ni Serapi? Masalahnya, kita dah jalan lebih dari sejam dah ni. Hei, tak fahamlah. Dah sampai pun. Tempat ni. Cantiknya tempat ni Serapi. Tempat apa ni? Inilah tempat istimewa yang saya nak tunjuk dekat awak tu. Tempat ni juga merupakan tempat yang paling sesuai untuk majlis perkahwinan kita nanti. Kamu suka ke tempat ni? Suka tak? Tempat ni sangat istimewa Serapi. Saya suka sangat. Syukurlah kalau kamu suka. Saya nak yang terbaik untuk kita berdua, Santubong. Kamu sangat istimewa untuk saya, Santubong. Saya akan pastikan majlis ni akan dibuat secara besar-besaran. Kita akan panggil semua keluarga sebelah saya. Kalau keluarga kamu pula macam mana? Saya tak pernah kenal keluarga kamu kecuali si sejinjang tu. Nanti kita pergi jumpa keluarga kamu, ya? Alamak, Serapi nak jumpa keluarga aku. Aku nak buat macam mana ni? Serapi tak tahu asal-usul sebenar keluarga aku. Diorang duduk jauh lah. Tak payahlah nak jemput-jemput. Sudah! Siapa tu? Letih betul lah aku dengar perbualan pasal perkahwinan kamu berdua ni. Menyampahlah aku dengar suara korang berdua ni. Sejinjang, bila masa pula kamu ada kat atas tu? Sejinjang, turun cepat. Bahayalah berdiri kat atas tu. Mari turun bawah. Dan tolong Kanda persiapkan kelengkapan untuk perkahwinan Kanda nanti. Aku lagi sanggup mati daripada tolong siapkan majlis perkahwinan kau, Santubong. Sejinjang? Apa? Selama aku hidup, aku tak pernah sukakan sesiapa. Aku cuma ada perasaan itu dekat seorang je, iaitu Serapi. Tak pernah sukakan orang lain? Kamu tipulah Sejinjang. Masa sekolah dulu, kamu minat dekat Aran. Budak kacak, tinggi, mata kecil tu. Ingat? Si Aran tu dah kahwin dengan orang lain. Siap ada anak 3 dah pun. Berbalik kepada topik asal. Kanda rampas Serapi dari Dinda. Kamu ada hati dekat Serapi? Mana boleh? Serapi ni Kanda punya. Suka hati Dinda lah nak suka dekat siapa pun. Kenapa engkau suka kat Serapi pula? Sebab dia kacak dan gagah. Sebab apa lagi? Sudah. Kanda tak nak bergaduh dengan Dinda. Dinda, turunlah bawah. Kita berbincang dengan tenang. Dinda tengah tak waras sekarang ni sebab terlalu ikutkan perasaan. Marilah turun bawah ya Dinda. Tak waras? Kanda cakap Dinda tak waras? Maknanya Kanda kata Dinda ni gila. Kurang ajar. Wah! Alamak, Sejinjang dah keluarkan semua aura dia untuk menyerang. Masalah besar ni. Aku benci kau, Santubong. Kau dah ambil hak aku. Kalau aku tak boleh dapat Serapi, tak ada siapa boleh dapat Serapi. Ya! Serapi, jaga-jaga. Nampaknya Sejinjang dah nak gila ni. Kita kena selamatkan diri. Kenapa tak kena pula? Cepat Serapi. Kita kena lari cepat. Nanti Sejinjang dapat kejar kita. Santubong, kenapa dengan Sejinjang? Kenapa dia jadi gila tiba-tiba? Dia dari angin tu. Nasib baik saya sempat selamatkan kamu. Kalau tak, memang tak sempat kahwin lah kita. Kenapalah asyik perempuan je selamatkan aku? Tercabar kejantanan aku.
Nak lari ya? Tak apa. Tak mengapa. Lari dulu. Aku bagi peluang. Ya! Aku dah bagi masa 5 minit untuk mereka lari. Sekarang tibalah masa untuk aku memburu. Santubong, Serapi, mana kamu berdua nak lari? Santubong, saya nak tanya sesuatu. Tadi masa sejinjang serang kita, saya rasa sesuatu yang aneh lah. Aneh macam mana pula? Sejinjang mengeluarkan aura yang menakutkan. Saya tak pernah tengok aura tu. Alah, perasaan awak je tu Serapi. Sama macam pahlawan lain. Bukan. Saya pasti memang lain Santubong. Sebenarnya kamu berdua ni berasal dari mana? Hai, tanya lagi soalan ni. Boleh tak kita tumpukan perhatian dengan berlari? Penatlah lari sambil cakap. Wih, garangnya. Cepat, kita cari tempat persembunyian. Sementara itu, di kampung Pasir Kuning, Makan semua orang kampung. Lauk tak habis lagi. Du. Sedap pula lagu Tok nyanyi ni. Tok. Ui. Tok. Ada nampak Serapi dan Sejinjang tak? Nampak? Diorang pergi lari kat dalam hutan tu Kenapa kamu nak tahu, Lek? Kamu nak ngendap diorang Jom. Bukanlah, Tok. Bukan. Alah, saya tengah risau ni, Tok. Tadi saya nampak Sejinjang macam tak puas hati je. Sambil pergi tinggalkan majlis dengan tergesa-gesa. Saya rasa dia macam tak puas hatilah dengan perkahwinan Santubong dan Serapi. Sejinjang tak puas hati? Tok pula yang risau ni. Baik kita halang Sejinjang dari melakukan perkara yang tak diingini. Mari, Ulik. Tok dengan Kak Ulik tu bagaimana? Mereka lari ke dalam hutan. Ada apa kat sana? Entahlah. Ke sebab diorang nak sambung berpesta dalam hutan. Hoi, orang kampung semua, mari kita masuk ke hutan. Kita sambung berpesta kat dalam hutan pula. Hutan? Hutan? Mari! Mari semua berpesta di hutan. Ya! Mari bawa semua makanan. Ya! Lama dah kita lari ni Santubong. Berhenti sekejap tak boleh ke? Tak boleh. Kita kena teruskan. Tapi aku penat lah. Tempat ni macam selamat sikit. Rasanya kita dah dapat larikan diri dari Sejinjang ni. Santubong, sebenarnya kenapa kita kena lari dari Sejinjang? Bukannya dia berbahaya pun. Hai, Serapi. Nampaknya dah tiba masanya aku bagi tahu engkau perkara sebenar. Sejinjang tu bukan calang-calang orangnya. Dia bukannya orang biasa. Semua ni kerana kami berdua berasal dari kaya... Alamak, dia dah jumpa kita lah. Serapi, cepat lari. Ish, tepi Serapi. Korang ingat korang boleh larikan diri dari aku? Aku ni ratu pelari pecut masa dekat sekolah dulu. Tahu tak? Habislah korang hari ni. Apa kita nak buat ni? Tapi aku patut puji korang berdua ni. Sebab laju juga korang lari. Sampai mengah juga aku nak kejar korang berdua ni. Dinda, kenapa Dinda asyik cakap bukan-bukan ni? Takkan Dinda betul-betul nak serang kami? Selama ni memang Dinda boleh sabar. Dinda simpan je dalam hati. Tapi dalam hal ni dah tak ada sabar-sabar dah. Dinda nak lepaskan semuanya. Ucapkan selamat tinggal kepada dunia bumi ni, Kanda. Kerana riwayat Kanda akan berakhir sebentar lagi. Wah, matilah korang. Sejinjang, apa yang kamu cakap ni? Tok tak faham. Baguslah. Tok dan orang kampung pun dah ada dekat sini. Bolehlah Tok saksikan macam mana saya hapuskan Santubong dan Serapi hari ini. Sesiapa yang halang aku daripada mendapat apa yang aku mahu,
Hiya! Memang tak patut hidup. Hiya! Ya Tuhan, Sejinjang, apa semua ni? Nampaknya Sejinjang memang serius mahu menghapuskan Serapi dan Samsura. Apa yang akan terjadi? Adakah Samsura berjaya memujuk adiknya? Ataupun semuanya sudah terlambat? Sama-samalah kita saksikan episod terakhir pada minggu hadapan.